tidak kekal. Yang ini kita rasa agak malang lah. Syarikat 100% Melayu diusahakan, dicuba dinafikan hak untuk terus mendapat konsesi yang lebih panjang. Tapi faham-fahamlah, bila kita ada di dalam kerajaan yang dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang berfikiran liberal, yang tidak fikir pasal kepentingan Melayu, pada mereka basic kepada meritokrasi, kononnya seolah orang Melayu tak ada merit langsung. Dah terbukti berapa lama selama ni pun yang diketuai menguruskan TM ni adalah orang Melayu sendiri. Ini yang kita kecewa. Perkasa lebih pada fokus kepentingan Melayu yang semakin lama semakin terkikis. Saya juga pelik berlaku ketika bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal. Satu persatu kepentingan Melayu cuba dirampas. Dan macam Palestin tu, di Gaza dan juga bumi Palestin, bulan puasa pun diserang oleh Zionis. Pelbagai sudut. Di Malaysia pula, seolah-olah kita ni, kepentingan Melayu diserang berturut-turut dengan kapung Sungai Baru, dah beri notis baki penduduk yang belum keluar diarahkan keluar 26 hari bulan. Kalau tidak di-challenge tadi, maknanya 26 hari bulan tu mesti dikosongkan. Tinggal berapa hari lagi nak raya. Orang Melayu dipaksa keluar. Nasib baik dapat perintah mahkamah tangguh ke bulan April. Masih dalam waktu Syawal lagi. Bulan Syawal lagi. Akan diarahkan kosongkan tanah mereka, rumah mereka. Tak kira bulan yang mulia pun, orang Melayu ditindas dan dikejar, dihambat keluar daripada tanah sendiri. Ini negara kita yang masih dipimpin oleh orang Melayu. Ini jenis pemimpin yang haprak, pemimpin Melayu yang haprak. Tak fikir pasal kepentingan Melayu. Lebih penting pada demi masa depan politik mereka. Tak tahulah untuk apa dia kejar sangat kuasa. Bukan untuk orang Melayu sebenarnya. Ini saya pun pelik lah. Ini konsesi yang dipegang oleh orang Melayu diperambat keluar di bulan yang mulia ni. Tak kira lagi sensitif masa waktu yang kita rasa orang Islam meraihkan Aidilfitri dikejar. Saya difahamkan syarikat yang baru tu dah dilantik pada 1 April dan mereka cuba nak mengambil alih pengurusan, tapi mereka agak sukar kerana management masih ada lagi orang kata isu kes mahkamah. Selagi tak ada keluar keputusan mahkamah, beliau masih berhak lagi untuk menguruskan. So saya seru kepada pemimpin-pemimpin Melayu, tak kira parti politik, pertahankanlah menara KL Tower ni, menara KL ni untuk orang Melayu yang menguruskan. Bayangkanlah kalau syarikat bukan Melayu, setakat ada 30% je dalam tu, itu pun mungkin letak nama saja. Tak entah 100% mereka punya. Kalau mereka yang menguruskan, apa saja kerja-kerja, sub-sub ke, pembelian ke, semuanya kepada kaum bukan Melayu. Yang harap Melayu dapat ambil bahagian lagi lepas ni. Dan kita pun risau kerana tower ni pun melibatkan isu yang sensitif iaitu keselamatan negara. Di atas menara ni ada tempat-tempat PDRM dan juga ATM yang memantau keselamatan negara daripada menara ni. Ada bilik-bilik khas mereka di atas. Dan saya bimbang bila mereka menguasai menara ni, sesiapa pun mereka boleh bawa naik masuk. Itu yang kita bimbang. Jadi saya seru kepada kawan-kawan NGO, kita ambil tindakan yang drastik lepas ni. InsyaAllah seminggu 2 lagi kita akan menyusun, kita berhimpun ramai-ramai di KL Tower ni, mempertahankan hak orang Melayu untuk menguruskan KL Tower. Untuk kasih kurang-kurang paling sikit pun 15 tahun. Kerana owner ni, syarikat yang menguruskan yang dapat konsesi ni, dia beli saham 100% daripada TM. Syarikat yang dilantik bukan Melayu ni untuk konsesi baru, mereka tak keluar modal. Dia buka syarikat, submit kepada kementerian UNKAS untuk dapatkan konsesi. Senang macam tu saja. Bagaimana kalau kata dia betul-betul diberi dan syarikat Bumi Putra yang baru berapa tahun ni yang beli begitu mahal sekali saham daripada TM, dia
secara 24 hours, rakan kita yang menguasai, yang Bumi Putra ni, yang menguasai pengurusan ni, terus bankrupt, takkan boleh bangun lagi. Salah satu cara nak bunuh bisnes orang Melayu, inilah cara dia. Dan macam-macam bisnes orang Melayu sejak Madani merintah hancur, zalim. Ini yang kita sangat kecewa dan kita ajak, insyaAllah saya akan berjumpa dengan pimpinan NGO-NGO, kita akan berhimpun di bawah dalam bulan Syawal juga. Mereka nak rampas pada bulan mulia, dalam bulan mulia ni juga kita akan pertahankan. Sekian, terima kasih. Takbir. Allahu Akbar.